Lagi kitab Tuhfatul Gharibin, mahkota orang yang gemar menuntut ilmu mengenai penjelasan hakikat iman orang yang beriman dan murtad yang merosakkan iman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Adapun kaum Murji'ah, maka 12 kaum. Setengah mereka itu adalah i'tiqadnya kemudian daripada membaca iman tiadalah sesuatu yang difardukan Allah, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Ini i'tiqad Murji'ah. Kaum Murji'ah terbahagi pada 12 kaum. Setengah daripada 12 kaum ni, antaranya dia i'tiqad, dia kata selepas iman tidak ada sesuatu yang lain dah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka i'tiqad lagu ni kufur. Dia hanya cara beriman saja. Sedangkan banyak lagi syariat yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran penuh dengan hukum hakam. Betul lah Nabi mula-mula dia menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril berkait dengan akidah mula-mula sekali. Tapi bukan seperti siapa kat tu je, tidak. Sebab dia ada ayat madaniyah pula. Kalau ayat berkait dengan akidah ni panggil ayat makkiyah. Ayat makkiyah yang turun di Mekah sebelum Nabi hijrah. Masa tu tak ada syariat lagi. Beriman je, berakidah. Tapi selepas tu, selepas 13 tahun di Mekah, maka Allah Ta'ala utus Nabi naik ke langit, terima wahyu, terima fardu sembahyang. Barulah ada hukum hakam. Nabi hijrah ke Madinah, barulah turun ayat madaniyah dia panggil. Adalah sembahyang, puasa, zakat, haji, dan lagi panggil cabang-cabang daripada furu'uddin, cabang-cabang agama. Itu kesilapan, kesalahan yang boleh membawa kepada kufur orang yang i'tiqad bahawa tak ada dah hak lain melainkan iman saja. Hak fardu hak lain tak ada. Ini salah. Sedangkan Islam bersifat syumul. Islam ni merangkumi belaka. Nabi ajar belaka daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Sudah sempurna dah Islam ni. Dan Allah Ta'ala pengoyak dalam Al-Quran, ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Allah Ta'ala menyempurnakan belaka dah. Semua dah nikmat-nikmat, agama-agama semua. Dalam agama semua. Allah Ta'ala sudah panggil, Nabi sudah menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Seterusnya antara i'tiqad Murji'ah yang salah lagi. Dan lagi i'tiqadnya bahawa Allah Ta'ala juga yang menjadikan segala makhluk, tetapi tiada ia menyuruhkan berbuat kebajikan dan tiada melarangkan daripada kejahatan. Maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Dia i'tiqad lagi, kaum Murji'ah ni pecahan daripada dia lagi, dia i'tiqad lagu mana, dia kata dia i'tiqad betul dah, dia i'tiqad Allah Ta'ala yang menjadikan segala makhluk. Tak ada yang lain. Allah yang menjadikan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Setiap sesuatu tu Allah Ta'ala amat berkuasa. Maksudnya Allah Ta'ala yang menjadikan. Wa yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Allah Ta'ala dia lah yang menjadikan sesuatu dengan pilihan dia sendiri. Bukan dengan berlaku dengan sendirinya, tidak. Hak salahnya tetapi dia i'tiqad tiada ia menyuruhkan berbuat kebajikan.
Dia kata Tuhan tak ada suruh pun buat kebajikan. Kebaikan dan tiada melarangkan daripada kejahatan. Dia menafikan. Dia tolak ayat Quran hak mana Tuhan suruh buat baik. Dia Tuhan larang daripada kejahatan, buat kejahatan. Ni dia menafikan. Maka etika yang demikian itu kufur. Dia tolak ayat Quran. Dia ambil setengah, dia tolak setengah. Dia ambil ayat Quran yang menyatakan Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk. Dia ambil itu. Tapi ayat Quran hak menyatakan Allah Ta'ala suruh kita buat baik, larang kita buat kejahatan ni dia buat. Dia tak percaya tu. Dia kata tak ada pun. Tiada, dia kata tiada. Maksudnya tidak, dia menafikan. Sedangkan ya ada. Dia kata tak ada. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ini jelas. Yakni bahawasanya Allah Taala menyuruhkan kamu berbuat adil dan kebajikan. Jelas. Ya'muru itu Allah Taala suruh. Allah Taala ayat sendiri dia suruh kamu ni buat adil dan kebajikan. Jadi dia nafi ayat ni. Dan lagi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innallaha la ya'muru bil fahsya. Yakni bahawasanya Allah Taala tiada menyuruhkan akan kamu dengan berbuat kejahatan dan segala yang keji. Ni Allah Taala lagi. Tadi Allah Taala suruh buat kebajikan. Ni Allah Taala larang kita buat kejahatan. Tiba-tiba kaum Murji'ah ni kata Tuhan tak ada suruh pun buat baik. Tuhan tak ada suruh pun kita. Tuhan tidak larang pun kita buat jahat. Ini bertentangan dengan ayat Quran. Betullah kufur. Dia menafiki ayat Quran. Dan setengah lagi i'tikad Murji'ah. Mereka itu i'tikadnya dan katanya, barang siapa mengucap la ilaha illallah kemudian maka berbuat taat atau berbuat maksiat, sama jua keduanya. Comel dah. Dia kata barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Moleklah sebut la ilaha illallah tu. Lepas tu dia kata kemudian maka berbuat taat atau berbuat maksiat sama jua. Situ salah. Sedangkan tidak sama buat baik dan buat jahat. Sebab kita ngaku la ilaha illallah, tidak ada dah Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Kita ngaku Allah je Tuhan kita. Jadi kita kena ikutlah apa yang Allah Ta'ala suruh. Kita kena tinggallah apa yang Allah Ta'ala larang. Tiba-tiba dia kata sama je. Buat taat ko, buat maksiat ko, sama je. Seolah-olah tak ada dosa dan pahala. Ini kufur i'tikad ni. Dan lagi i'tikad Murji'ah yang sesat ni, setengah mereka itu i'tikad barang siapa mengesahkan hak Allah Ta'ala dan percaya akan dia Allah Ta'ala, maka sekali-kali tiada tersurat atasnya dosa besar. Maka i'tikad yang demikian itu kufur, kerana menyalahi beberapa nas ayat Al-Quran dan hadis dan ijma'. Menafiki tak ada dosa besar. Sedangkan dosa-dosa besar ni banyak. Dia menafiki. Salah ni. Dan setengah mereka itu i'tikadnya dan pekerjaannya menyembah matahari. Ni sesat ni. Dia bertuhan kepada matahari. Di Malaysia pun ada sebelum ni. Tahun berapa tak ingat dah. Sebelum saya lahir lagi ada pokok sembah matahari ni. Dia ngaku Tuhan dia matahari ni. Ni sesat ni. Dan bulan dan bintang. Bukan setakat matahari dia sembah. Bulan dia sembah, bintang sembah ni. Maka i'tikad ni dan pekerjaan yang demikian itu kufur.
bahaya ni. Nah, kalau tak ngaji akidah ni bahaya ni. Kalau tengok dalam TikTok, orang muda-muda ni, dia mudah terpengaruh. Tu antaranya dia terpengaruh. Dia sebenarnya ragu sebenarnya, tapi dia ikut-ikut orang juga. Dia kata apa? Dia kata Nabi ni Tuhan. Nabi Muhammad ni kata Allah. Dia kata Allah tu nama bagi Nabi. Nabi ni bukan manusia, dia kata Allah. Ni sesat. Tak boleh main-main dah. Akidah tak boleh main-main. Dia kata Nabi ni bukan dilahirkan. Sebab Nabi Allah. Dia kata. Lepas tu dia kata lagi Nabi ni tak ada kemaluan. Ni jelas-jelas ni. Dia menghinakan Nabi ni. Ini berat ni. Laku ni. Dia budak-budak. Orang panggil anak-anak muda lah ni. Terpesong dah akidah dia. Ni. Dia rasa akidah dia betul. Ni bahaya. Kata ngaji akidah ni. Siapa taat tu dia etika. Ni. Dia bertukar manusia dengan Tuhan. Jadi di sini etika Murji'ah ni setengah pekerjaan dia menyembah matahari, bulan dan bintang. Ni sebab tak kena makhluk lah. Matahari ni makhluk, bulan bintang ni makhluk. Kita tak disembah makhluk, kita kena sembah Al-Khaliq yang menciptakan makhluk. Itu Allah Ta'ala. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, la tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillah. Yakni jangan kamu sujud akan matahari dan bulan. Tuhan larang. Jangan kamu sujud pada matahari dan bulan. Dan sujud kamu akan Allah Ta'ala. Wasjudu lillah. Sujud hanya pada Allah ya. Tidak ada pada yang lain. Dan setengah mereka itu adalah etikanya bahawa Allah Ta'ala jauhar atau araf. Jauhar ni apa? Jauhar ni makhluk juga. Jauhar ni benda yang halus. Benda kita tak nampak. Macam angin, malaikat. Benda-benda halus. Dia kata Allah Ta'ala tu jenis jauhar. Jenis memang Allah Ta'ala kita tak nampak dia, tapi bukan dia jenis jauhar. Tidak. Sama dengan malaikat tidak. Walaupun Allah Ta'ala kita tidak dapat melihat, tapi Allah Ta'ala bukan jenis malaikat, bukan jenis berjauhar, tidak. Allah Ta'ala ada ni. Tapi dia bukan jenis seperti makhluk. Secara makhluk kita tak boleh nampak dah. Betul lagi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala janji nikmat yang paling besar sekali dalam syurga melihat zat dia. Tapi melihat situ kita kena ingat molek. Bukan Allah Ta'ala duduk dalam syurga. Memang kita melihat masa tu kita duduk dalam syurga. Kita duduk dalam syurga, bukan Tuhan duduk dalam syurga. Tidak semestinya melihat ni benda tu bertempat. Tidak. Melihat tanpa kaifiat. Tak boleh nak royak lagu mana. Jadi Allah Ta'ala ni bukan jenis jauhar, bukan jenis araf. Betul lah kena ngaji ke dia jauhar, ke dia araf. Ke dia orang panggil jirim, jisim. Kena makhluk. Bila kita kenal makhluk, kita kenal lah Allah Ta'ala. Kenal lagu mana Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tidak suka makhluk. Gitu ya sipir dia. Tak hidup fikir lah. Lepas tu lagu mana? Tak payah lagu mana? Sebab otak kita ni tak siapa nak fikir zat Tuhan lagu mana. Dan Nabi pun larang kita fikir zat Tuhan. Wala tafakkaru fi zatillah. Kamu jangan fikir zat Tuhan. Kamu kena fikir makhluk je. Tafakkaru fi khalqillah. Fikir makhluk. Bila kita fikir makhluk, kita kenal makhluk, automatik kita akan kenal Tuhan. Kenal lagu mana? Tuhan tak suka makhluk. Kenal ke panggil? Bukan maksud kenal Tuhan ni kena nampak, tengok.
boleh setuh jamuh, boleh bau. Bukan lagu tu kena makhluk. Nah, Tuhan bukan jenis lagu tu nak kena ya. Nah, kena makhluk barulah kena Tuhan ni tak serupa makhluk. Jadi etika jauhar ni, etika panggil murjiah ni, dia kata Tuhan ni jauhar, Tuhan ni aruf. Nah, maka etika yang demikian itu kufur. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laisa kamitslihi syai'. Artinya tiada sebagai Allah Taala tu sesuatu jua pun. Tidak ada yang seumpama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang serupa dengan Tuhan. Dan setengah mereka itu etikanya bahawa iman itu ilmu. Barang siapa tiada berilmu, maka itu kafir. Ni berat lanjut. Tu. Dia sambung ilmu dengan iman. Sedangkan ilmu tu pengetahuan, iman tu keyakinan. Tu. Maka dia kata kafir kalau orang tidak berilmu. Ini salah. Dan lagi pula katanya, barang siapa tiada mengetahui amrun dan nahyun, maka itu kafir. Tak tahu suruhan, amrun ni suruhan dan nahyun ni larangan, kafir lagi. Ni hak berat lajak pada dia ni. Sedangkan tak kafir lagi. Orang hak tidak berilmu, tak tahu suruhan, tak tahu larangan ni, bukan bab iman ni. Ni berkait dengan suruhan larangan ni. Maka etika yang demikian itu kufur. Kalau etika lagu tu jadi kufur. Dari kerana disangkalinya akan tasdik dan dipadakan dengan ilmu juga. Maka barang siapa ada baginya ilmu dan tiada baginya tasdik, maka iaitu kafir. Kalau sekadar ada ilmu saja tapi tak ada tasdik, tak jadi juga. Hak jadi kafir ni disebabkan tak ada tasdik. Tak ada tasdik dalam hati, maksudnya membenarkan percaya kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin ke tak dalam hati kita. Keyakinan itu. Bukan sekadar kita sebut dengan mulut saja. Kita nak tasdik dalam hati ni. Itu dipanggil iman. Kalau kita boleh ucap la ilaha illallah, itu hak zahir daripada iman kita. Hak utamanya tasdik dalam hati kita. Itu iman. Dan setengah mereka itu adalah etikanya bahawa iman itu pada tiap-tiap tahun berkurang juga, tiada bertambah. Maka etika yang demikian itu kufur. Iman ni dia ada naik turun, bukan kurang, tak naik-naik. Sebab kita ni manusia daging ni ada nafsu, maka iman kita ia panggil yazid wa yanqus. Ketika naik dan ada ketika turun. Time kita ni kuat, mujahadah naik iman kita. Time kita low ke nafsu kita, turun iman kita. Buat orang Tuhan lagi. Jadi bukan iman kita ni turun semua tak naik-naik. Walaupun buat taat banyak pun turun juga. Ini salah. Iman kita ni ada ketika naik dan ada ketika turun. Tak sama iman kita dengan iman para Nabi Rasul. Iman para Nabi Rasul ni sentiasa naik. Setiap hari iman kau naik. Bukan kau turun, tidak. Dan tak sama juga iman kita ni dengan malaikat. Malaikat ni dia tak ada nafsu. Walaupun dia buat taat, setiap hari dia buat taat. Di langit pertama dia berdiri sampai kiamat, taat dia pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Langit kedua dia rokok sampai kiamat. Seterusnya setiap langit ni ada malaikat-malaikat. Amalan yang kita semaya 2 rakaat tu, itu amalan daripada 7 lapis langit malaikat. Jadi iman malaikat ni tidak naik, tidak turun. Sepatutnya je sebab dia tak ada nafsu. Tu. Dia beza. Panggil 3 jenis iman ni. Iman
email kita manusia dan jin, nah, ada naik, ada turun. Email para nabi rasul sentiasa naik, tidak turun-turun. Email malaikat tidak naik dan tidak turun. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Yani, dan adapun segala mereka itu yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala dan pesuruhnya, maka bertambah-tambah iman mereka itu. Iman kita ni, bila kita ni percaya pada Allah, percaya pada Rasul, kita buat taat, sentiasa dia bertambah iman kita. Sentiasa bertambah, setiap hari bertambah. Dan setengah mereka itu adalah etikotnya dan katanya, ana mukminun insya-Allah. Artinya, aku mukmin juga jika dikehendak oleh Allah. Maka etikot yang demikian itu kufur. Dia kata ana mukmin insya-Allah. Dia kait dengan insya-Allah di belakang. Sebab perkataan insya-Allah ni memang kita boleh guna, tapi bab iman ni kita tak boleh gantung. Insya-Allah ni kita gantung pada Allah. Sekiranya Allah kehendak, insya-Allah. Apa-apa kita nak buat, benda akan datang, kita sebut insya-Allah, insya-Allah. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku, akan datang. Itu perkara selain pada iman. Adapun perkara iman berkait dengan keyakinan kita tak boleh gantung insya-Allah. Insya-Allah maksudnya tak yakin lagi. Maka etikot yang demikian itu kufur jika syok ia. Kalau mai syok. Insya-Allah sebab tak yakin syok. Syok ni 50-50. Syok ia akan imannya. Dia syok iman dia sekarang ni. Iman aku ni beriman pada Allah ni. Dia syok lagi. Sedangkan iman ni tak boleh syok. Kena yakin. Saat kita pegang iman kita ni, sampai bila-bila tak boleh gonjang. Dia nak 100% yakin. Dalam bahasa Arab dipanggil jazam. Al-jazmu mutabiqul lil haqqi an dalilin. Itu etikot. Kena ada tu. Etikotnya al-jazmu, yakni yakin 100%. Tak boleh ada syok, tak boleh ada zon, tak boleh ada waham. Tak boleh. Tak boleh ada 50%, 70%, 30%, tak boleh. Al-jazmu, yakin 100%. Tu iman. Mutabiqul lil haqq. Betul dengan yang sebenar. Kalau kita yakin tu betul seperti mana hak nabi-nabi, rasul-rasul hak dak pegang akidah. Sebab akidah ni so je, tak boleh pecah. Daripada Nabi Adam sehinggalah Nabi Muhammad, sehinggalah kiamat so je. Iman ni tidak akan berpecah. Jadi betul kita pegang seperti mana nabi-nabi, sahabat nabi, orang salafus saleh, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalilin, kena ada dalil. Dalil daripada Quran, hadis, dan dalil daripada akal. Sebab akidah ni kita kena mikir, cari dalil untuk kejakkan iman kita. Dalilnya kita tengok pada makhluk lah, pada diri kita sendiri. Itulah dalil yang paling jelas. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu iman. Tak boleh ada syak. Jika tiada syok dia, kalau dia tidak syok, dia yakin dah, cuma dia sebut juga insya-Allah. Sebab apa? Sebab nak ambil berkat. Lain, kalau nak ambil berkat lain. Pada perkara lain memang kita ambil berkat dah. Cuma ni ia bahas dalam bab iman. Kita kena faham dalam bab iman. Bukan tak boleh kata insya-Allah. Biar kita boleh beza. Kalau dia kata saya beriman insya-Allah, masa tu dia syok iman dia. Ni kufur kata lagu tu. Kalau dia kata ana mukmin insya-Allah, maksudnya saja-saja dia kata nak ambil berkat. Insya-Allah, maka tidak mengapa. Kalau
sekadar untuk mengambil berkat. Berkat nama Allah. Atau kerana syok ia akan kesudahan pekerjaannya, adakah ia mati serta iman? Kerana yang demikian itu daripada pekerjaan yang gaib. Tiada mengetahui dia melainkan Allah Ta'ala, maka tiadalah jadi kafir. Sama ada dia nak panggil ambil berkat, ataupun dia panggil tak tahu kita ni mati lagu mana. Sebab kita tak tahu akan datang. Perkara tu perkara gaib. Allah Ta'ala je tahu. Jadi kita qaid insya-Allah, maksudnya kita panggil benda tu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tetap kena yakin. Jangan kita panggil letak email kita ni atas angin gitu je. Tak boleh. Dia kena yakin. Seolah pokok ada tunjai dia. Kalau lembu ada pelunggur dia. Kalau kapal ada sauh. Baru dia tak gimana di situ je. Kalau tidak, supaya sabuknya atas air, daun nipah atas air, supaya bulu air atas angin. Tak tahu gimana. Acur gelar atas air gitu. Email kita tak lewat gitu. Kena ada pelunggur dia. Kena ada panggil tunjai dia, ibarat pokok kan. Kalau rumah kan kena ada tapak dia. Barulah kukuh. Dan setengah mereka itu lagi iktikadnya bahawa hak Allah Ta'ala serupa dengan Nabi Allah Adam. Maka difahamnya yang demikian itu daripada zahir hadis yang mutasyabih. Innallaha khalaqa Adama ala surati Rahman. Bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan Adam atas rupa Allah yang maha pemurah. Sini you silap faham. Pokok Murji'ah ni, dia silap faham dengan hadis ni. Dia kata Nabi Adam ni, Allah Ta'ala buat serupa dengan rupa dia. Dia silap faham. Maka etikad yang demikian itu kufur. Jadi Tuhan ni serupa makhluk pula. Ni silap faham. Bukan lagu tu. Bukan Allah Ta'ala ni ada rupa. Apa dia etikad kalau nak tengok rupa Tuhan, tengok ada. Sebab hadis Nabi kata Allah Ta'ala buat ada ni atas rupa Allah Ta'ala. Ni sesat. Kalau orang tak faham, orang tengok zahir hadis, dia kata Tuhan ada rupa pula dah. Rupa dia serupa Nabi Adam. Sebab Allah Ta'ala buat Adam ni atas rupa dia. Ni silap. Inilah orang panggil akidah ni bagai payah. Kalau kita silap faham sikit padahal sumber hadis tu ayat Quran pun ada mutasyabihah. Tapi silap pegang. Dia pegang zahir ayat. Zahir ayat ni bahaya. Kalau tak ngaji, dia akan jadi silap faham. Jadi Tuhan ni serupa dengan makhluk pula dah. Sedekah jelas. Allah Ta'ala ayat laisa kamitslihi syai'. Ini ayat muhkamah. Kalau kita kena pegang kemah ni ayat muhkamah. Itu Allah Ta'ala ayat dia ni tak serupa dengan sesuatu dua. Lepas tu mari hadis kata ada rupa. Ayat Quran kata ada tangan, ada muka, ada kaki. Itu mutasyabihah. Mutasyabihah ni kita tak boleh pegang makna dia. Kita kena takwil. Seperti mana ulama salah, ulama khalah. Dia takwil. Baru betul. Kalau ayat muhkamah ni memang kita kena pegang. Dia tidak bertembung. Ayat muhkamah dengan ayat mutasyabihah ni dia tidak akan bertembung. Maksudnya dia tidak akan bercangguh. Tu. Nampak dari segi zahir cangguh. Hakikatnya tidak cangguh. Kalau kita faham molek. Kalau tak faham,
yang kecangguh. Kalau dia cangguh, kalau kita ambil ayat mutasyabihah, atau nak tak mana ayat muhkamah ni? Nah, Tuhan kata dia tak suka dengan sesuatu ni, nak letak mana ni? Kalau pergi Tuhan ni ada muka, nah, ada tangan. Berarti kita yang tidak faham ayat Quran. Bukan Tuhan royak salah. Tuhan royak betul dah. Sebab bahasa Arab ni dia ada balaghah dia. Bahasa Melayu pun ada balaghah dia. Kita kecek sindi pun ada. Kiyah. Kita kecek pinjam bukit hakikat pun ada. Kita pun faham bahasa kita. Kita fikir, kita faham. Kita tak ambil zahir ayat yang kita kecek tu. Ada perkataan yang kita sindir ke apa kan. Gitu juga bahasa Arab. Kita tak faham bahasa Arab. Orang faham bahasa Arab, dia tahulah makna yang sebenarnya apa dia. Sebab satu-satu perkataan Arab ni bukan semakna je. Apa kita pergi semakna je. Sedangkan dia ada banyak makna dia. Maka kita kena ambil makna yang munasabah dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita ambil makna yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebab bercanggah Tuhan ayat dia ni tak serupa dengan makhluk. Gitu. Jadi inilah perbahasan akidah. Kalau kita tak faham lagu ni, ni jadi sesat-sesat ni. Dia kata Tuhan gitu, Tuhan gini. Macam ni. Setengah mereka itu bahawasanya yang etikad bahawa Allah Ta'ala tiada melihat dan tiada mendengar. Ni beratlah je. Dia kata Tuhan tak melihat, tidak mendengar. Jadi Tuhan ni buta dengan tuli lah pula. Maka etikad yang demikian itu kufur. Jelas. Dia mensabitkan sifat yang mustahil pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit Allah Ta'ala yang innallaha sami'un basir. Bahawasanya Allah Ta'ala juga yang amat mendengar lagi melihat. Allah Ta'ala yang jelas. Dia yang mendengar lagi melihat. Dan setengah mereka itu adalah etikadnya bahawa sayugianya kita mengikut syaitan. Ni tempat dia. Hak yang nak ikut setan. Tak seikut orang Nabi ayat. Tak seikut orang ulama ayat. Nak ikut setan. Jadi etikad buat dia ni ada juga dia kata kita ni kena ikut setan. Sama ada ia mukmin atau kafir. Tak kira lah setan tu mukmin ke kafir ke. Bukan setan mukmin kafir. Okey. Setan tu memang kafir dah lah. Dia kata tak kira orang beriman ke orang kafir ke, kena ikut setan belaka. Dan jika ia menyuruh, ia akan makan yang haram sekalipun. Kena ikut juga. Setan suruh makan benda haram, makan. Maka etikad yang demikian itu kufur. Apa kita kena ikut setan. Sedekah jelas Tuhan ayat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mu jangan ikut jejak langkah setan, jalan-jalan setan ni. Apa kita kena ikut setan? Sedekah Tuhan larang. Sebab setan ni innahu lakum aduwwum mubin. Tuhan ayat setan ni musuhmu nyata. Musuh kita hak nyata setan ni. Jangan diikut dia. Tuhan larang dah. Innama ya'muru bis-su'i wal fahsya. Setan ni dia suruh buat jahat. Dia suruh buat pekerjaan keji-keji. Jangan kamu jadi dia ni sebagai orang panggil wali ataupun ikutan. Tuhan ayat dah hal Quran jelas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ni orang panggil cabangnya daripada pupuk Murji'ah ni. Dia tak say benda kebenaran dah. Dia nak ikut benda orang panggil kebatilan. Inilah setengah etikad kaum yang 72. Orang sebut sebelum ni habis dah. 72 kaum ni dia pecah daripada pecah pada rulah.
Rafidah 12 kaum, Kharijiyah 12 kaum, Jabariyah 12, Qadariyah 12, Jahmiyah 12, Murji'ah 12. 12 kali ni tubik dah 72. Ni, inilah. Sesat lakon ni. Nabi ayat kulluhum finnar illa wahidah. Ya. Semua mengaku kecuali saja. Nah, yang mana umat Nabi nak pecah pada 73 kaum. Semua mengaku kecuali saja. Kau ikut Nabi, ikut sahabat Nabi, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ni. Anda duduk atas ahli sunnah wal jamaah ni lah, kena ngaji belajar sungguh. Biar kita ni tidak sesat. Sayugianya engkau ketahui akan dia. Sepatutnya, sewajibnya kita kena tahu. Supaya kau jauhi akan dia. Mana hak 72 ni? Kena tahu juga hak sesat. Bukan hak betul saja kita belajar. Kena tahu juga mana salah. Mudah kita nak jauh ke. Dan jangan sekali-kali engkau iktikad akan dia. Jangan kita iktikad hak 72 tadi. Semua ni berkait dengan iktikad belakang. Berkait dengan akidah belakang. Ni pecah akidah ni banyak. Apabila kau ketahuilah segala iktikad dan mazhab yang sesat yang telah tersebut itu sekarang, maka kunyatakan pula iktikad kaum mulhid yang bersufi dirinya, seperti yang telah dinyatakan Imam Al-Ghazali. Ni kaum sufi yang sesat ada juga. Kaum mulhid dia panggil. Dia akan sebut akan datang. Panggil yang dinyatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab ayat. Dan Syekh Abu An-Najib Syahrawardi dinyatakan dalam kitab juga. Dan Imam Najmuddin Umar An-Nasafi dan lain lagi. Qaddasallahu arhamahum. Ini ulama-ulama tasawuf. Dia akan sebut mana tasawuf sesat. Syahdan adalah kaum yang bersufi-sufi dirinya itu amat sesat mereka itu. Bukan semua sufi ni betul. Ada sufi-sufi yang sesat. Tiada patut dinamai akan dia dengan nama sufi. Dia hanya berpura-pura je sufi. Hanya terutama dinamai akan dia dengan kafir atau fasik. Ni. Kata ulama ada banyak mereka itu ada 13 kaum. Ada 13 kaum pula pokok sufi ni. Pecahan daripada tu juga. Daripada 72 tu juga. Kita akan sebut akan datang. Pokok 13 kaum ni. Yang patut digelar pokok ni kufur dan fasik. Bukan sufi. Hanya dia bersufi-sufi je. Walau sufi je. Hakikat sebenarnya tidak. InsyaAllah kita sama semula lah. Wallahu a'lam wa ilmu atam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.